Kenapa? Saya tak tahu. Itu. Kalau semua itu macam cina. Alright guys, untuk video kali ni ini adalah minggu pertama persekolahan. Jadi minggu pertama ni yang ni hari Rabu lah sebenarnya. Kita orang semua buat aktiviti bersenam. Yalah, awal-awal minggu kan bagi diorang ni rasa seronok nak pergi sekolah. Jadi kita buatlah aktiviti berasaskan senaman. Biasanya kita buat ini secara beramai-ramai. Dan nanti ada juga lagi aktiviti lain. Jadi apalah, kita terus round dan rakam momen-momen. Nanti diorang dah besar, diorang bolehlah tengok kan. Jadi semua buatlah dengan happy. Cikgu-cikgu sama kita record juga cikgu-cikgu buat aktiviti senaman. Yang ni Vino, yang ni Cikgu Hong. Tengok, dia orang pun malu-malu, tapi tak apa, sebagai kenangan. So yang ni Cikgu Siti, dia ni pun ngam-ngam buka sekolah. Dia baru habis pantang bersalin anak yang ketiga. Jadi semua cikgu pun buat aktiviti senaman awal pagi lah ni biasanya, sebagai cara untuk mendidik murid-murid supaya jaga kesihatan dengan aktiviti bersenam. Kita bagi murid tu seronok lah untuk datang sekolah. Sebab kadang-kadang kan ada murid yang contohnya tahun 1 lah, sebab dia orang kadang-kadang tak biasa bangun pagi kan nak pergi sekolah. Sebab kalau tahun 1 nak kena bangun normal lah macam sekolah biasa. Kalau prasekolah dia lambat sikit, jadi mungkin ada yang terkejut, jadi tak nak bangun pagi. Jadi bila ada aktiviti minggu pertama ni, murid-murid tu lebih seronok lah, tak stres. Macam tu lah. Jadi semua pun buatlah aktiviti ni dalam masa 1 jam lah, lebih kurang macam tu. Termasuk regangan sikit, lepas tu buat aktiviti pergerakan aerobik ataupun senaman ni ikut muzik. Jadi tengok semua seronok. Tak tahu nak kata macam mana, tapi memang murid-murid ni sangat aktif. Tapi ada juga yang penat lah, yang dah biasa dengan kamera, dia orang akan buat lah simbol peace ke simbol good ke, macam tu lah. Bukan apa, sebab sebenarnya aku bertugas sebagai juru gambar kan. Soalan ambil gambar tu, kita ambil lah video buat kenang-kenangan. Untung dia orang ni sebab ada cikgu yang akan record dia orang punya gelagat untuk kenangan. Nanti masa akan datang bolehlah dia orang tunjuk kat anak cucu kan, macam ni dulu dia orang masa sekolah. Bila dah masuk sekolah menengah pun boleh mengimbau lagi kenangan masa sekolah rendah. Cuma itulah, bila dah ambil gambar, ambil video ni, aku punya gambar memang tak ada lah. Dan dapat buat senaman ni sikit-sikit je lah, sebab sambil-sambil pegang phone sambil ambil gambar. Adalah lompat-lompat sikit, tapi bila lompat-lompat tu tak boleh pula nak record, nanti gambar gegar habis lah. Kita buat light-light je sambil kita round, tengok momen-momen cikgu-cikgu dan juga murid-murid ni buat senaman. Jadi macam tu lah untuk minggu yang pertama. Dia lepas aktiviti ni dia akan pecah lah untuk 2 kategori kan, tahap 1 dan tahap 2. Nanti ada waktu tu tahap 1 akan berada dekat sini, nanti dia akan tukar pula, nanti tahap 2 pula akan dekat sini. Tahap 1 tu 1, 2, 3 kan, tahap 2 tu 4, 5, 6. Jadi okey lah kat sini. Cuma ada juga yang komen kan, diorang hidupkan juga kipas atas tu kan, diorang kata sejuk sangat pula. Yelah, nak bersenam nak bagi panas, tapi kipas tu sejuk. Tengoklah macam mana. Lepas tu ada yang matikan pula sebab nak bagi, yelah, ada yang kata sejuk, lepas tu nak bagi badan panas. So tak kisah pun mana-mana, yang penting selesa. Tak panas kena cahaya matahari kan, tapi waktu ni pun macam mendung-mendung je. Bagus jugalah ada gelanggang bola keranjang ni. Aktiviti boleh buat kat sini dengan selesa. Ini waktu yang seterusnya lah, diorang akan main aktiviti outdoor, macam-macam lah mini games yang diorang akan main. Kita pun macam biasalah, untuk hari ni memang bertugas sebagai fotografer. Ambillah video sikit-sikit kan, buat kenangan. Layanlah tengok gelagat diorang main mini games ni, macam-macam PL, macam-macam cara, macam-macam taktik diorang guna nak habiskan game tu. Overall fun, memang sihat lah. Masing-masing berpeluh, penat, tapi bagus untuk diorang punya untuk diorang punya kesihatan. Regangan otot semua kan. Dalam masa yang sama psikomotor dia berfungsi lah. Ikutkan video ni dah lama dah record, cuma kali ni baru sempat nak edit kan. Aduh, banyak benda nak kena settle kan. Barulah sempat sikit-sikit. Nak kena ambil masa, nak kena voice over lagi. Jadi korang layan je lah dia orang punya gelagat.
inilah waktu kecil-kecil ni mana boleh ulang kan. Nanti dah besar, dah lain pula komitmen nak kena fikir diorang ni. Jadi waktu ni lah enjoy zaman sekolah. Tengoklah tu macam-macam gaya untuk melangkah gunakan bulatan tu. Lepas tu akan ada beberapa aktiviti, bukan satu ni je, ada macam-macam. Habis tu dia orang akan tukar-tukar lah dengan tahun 456 tu. Gunakan barang-barang yang disediakan tu. Rasa macam banyak bunyi burung pula. Sebab ini pun voice over dekat sekolah. Nak siapkan sebab nak delete, memori dah penuh. Jadi inilah di antara footage-footage bersama anak-anak murid. Sebenarnya aku ada dapat kelas baru untuk tahun ni. Jadi untuk kenangan bersama, kita pun ambillah video sikit-sikit. Memori pun tak memberi kerjasama sangat sebenarnya. Jenuh nak kena delete. Ini aktiviti jalan menggunakan 3 kaki lah. 3 kaki ke? Sekejap, 1, 2... Bukan 3 kaki lah. Macam umpamanya 3 orang 2 kaki. Tengok ini memang semangat lah dia angkat kawan dia. Badan dia memang sado. Memang kena angkat macam tu je. Nombor 3 dia kata. Lepas tu dia tak puas hati, dia nak letak kat tengah pula. Dia nak angkat dua-dua kawan dia. Aduh, sabar je lah. Yang penting enjoy. So kalau korang suka video ni, boleh komen kat bawah. Jangan lupa like. Mantap. Yeah.